Pernah tak anda terfikir macam mana seorang petani nak tahu dengan tepat berapa banyak air yang tanamannya perlukan? Tambah-tambah lagi dengan cuaca kita kat Malaysia ni yang makin tak menentu. Okey, hari ni jom kita bongkar macam mana teknologi digital sedang mengubah landscape pertanian kita dengan menjawab soalan penting ni. Ini dia persoalan utamanya. Cuba kita bayangkan sekejap. Kita ni seorang petani. Setiap hari pening kepala fikir. Kalau siram terlebih, tanaman boleh lemas. Rosak pula. Kalau tersikit, hasil tak menjadi. Jadi, macam mana nak cari titik tengah yang betul-betul sempurna tu? Kan? Okey, jom kita fahamkan dulu cabaran sebenar yang dihadapi. Jadi, pertanian zaman sekarang ni bukan lagi macam dulu. Sekadar tanam, tunggu dan tuai. Boleh dikatakan ia dah jadi macam satu pertempuran harian yang perlukan penyelesaian yang jauh lebih bijak. Betul. Bagi para petani kita, perubahan iklim ni bukan sekadar berita kat TV. Ia adalah realiti yang diorang hadap setiap hari dekat ladang. Hujan lebat tiba-tiba atau kemarau yang panjang. Semua ni kacau perancangan, terutamanya bab pengurusan air. Kesannya bukan saja pada poket diorang, tapi pada bekalan makanan untuk kita semua. Tapi kan, dalam setiap masalah, mesti ada jalan penyelesaiannya. Jabatan Pertanian Malaysia dah pun tampil dengan satu solusi yang memang pintar, direka khas untuk menangani isu ni. Jom kita kenali apa itu SIMS. Jadi, apa benda sebenarnya SIMS ni? Senang cerita, ia macam satu pembantu digital untuk petani. Lupakan cara lama yang main agak-agak je. Dengan SIMS, setiap keputusan pasal siraman tanaman dibuat berdasarkan data sains yang tepat. Dan semuanya ada kat hujung jari je. Okey, sekarang masuk bahagian yang paling menarik. Macam mana sistem ni berfungsi? Jom kita bedah siasat sikit sains di sebalik teknologi hebat ni yang pastikan setiap titisan air tu tak membazir. Rahsia dia terletak pada satu konsep saintifik ni. Namanya evapotranspirasi atau ringkasnya ETO. Bunyi macam kompleks kan? Tapi sebenarnya simple je. Bayangkan macam ni. ETO ni ukur berapa banyak air yang tanaman minum dan kemudian berpeluh keluar ke udara. Bila kita tahu jumlah ni, kita tahulah dengan tepat berapa banyak air yang perlu kita ganti balik. Proses dia sistematik tapi mudah je. Pertama, SIMS ni kutip semua data cuaca live dari seluruh Malaysia. Kedua, ia guna satu formula bertaraf dunia untuk buat kira-kira yang super tepat. Dan ketiga, semua data teknikal tu diterjemahkan jadi satu jadual yang sangat senang untuk petani faham. Siap ada ramalan cuaca untuk 2 minggu lagi? Anda mesti tertanya-tanya macam mana pengiraan dia boleh tepat sangat kan? Sebab dia bukan setakat tengok suhu je. Sistem ni analisis 4 faktor penting: suhu, lembapan udara, laju angin dan juga sinaran matahari. Bila semua ni digabungkan, barulah dapat gambaran penuh tentang apa yang tanaman tu perlukan pada hari tersebut. Cukup pasal teori dan teknologi, sekarang apa hasilnya dekat ladang? Jom kita tengok impak sebenar SIMCOPS ni kepada petani, alam sekitar dan juga negara kita. Cuba tengok nombor ni. Potensi penjimatan air lebih daripada 20%. Banyak tu. Bayangkanlah penjimatan kos bil elektrik untuk pam air, kos tenaga untuk setiap petani. Kalau kita tengok skala yang lebih besar, ini bermakna kita dapat selamatkan jutaan liter air, sumber yang makin hari makin berharga. Manfaat untuk petani memang jelas. Dah tentu, kurang pembaziran, kos operasi pun turun. Dan yang paling penting, hasil tanaman jadi lebih stabil sebab tanaman tu tak stres sebab kurang atau terlebih air. Bila tanaman sihat, produktiviti pun meningkat. Simple. Dan jangan main-main, skop inisiatif ni bukan kecil tau. Data itu tu meliputi seluruh negara. Maksudnya, tak kisahlah ladang anda kat Perlis ke, kat Johor ke, semua boleh guna. Malah, sistem ni ada jadual khas untuk 38 jenis tanaman utama. Jadi, ini bukan lagi projek rintis. Ini adalah alat berskala nasional. Ini bukan cakap-cakap kosong. Ketua Pengarah Pertanian sendiri pun dah sahkan impak sistem ni. Kata kuncinya di sini ialah sistematik. SIMS bantu petani urus ladang mereka dengan lebih cekap, kurangkan pembaziran dan jimatkan kos. Ini pengesahan yang sangat penting. Okey, semua ni sebenarnya membawa kita kepada satu matlamat yang lebih besar. Ia bukan setakat nak tolong seorang dua petani je. Matlamat utamanya adalah untuk kukuhkan jaminan makanan negara kita atau apa yang kita panggil tahap sara diri. Dengan hasil tanaman yang lebih stabil, kita dapat pastikan bekalan makanan untuk semua rakyat Malaysia sentiasa mencukupi.
Mesti ramai yang dah teruja kan? Jadi, macam mana para petani dan usahawan tani kita nak jadi sebahagian daripada revolusi digital ni? Jom kita tengok cara untuk bermula. Dan sasaran Jabatan Pertanian ni bukan biasa-biasa tau. Untuk fasa awal, mereka sasar 20,000 pengguna. Tapi matlamat jangka panjangnya, 200,000 petani. Ini menunjukkan satu komitmen yang sangat serius untuk memodernkan sektor pertanian kita secara besar-besaran. Dan bahagian terbaiknya, nak sertai itu senang sangat. Cuma 3 langkah mudah aja. Pertama, pergi ke laman web dan daftar akaun. Kedua, tandakan lokasi ladang anda atas peta. Dan ketiga, pilih je jenis tanaman anda dari senarai yang ada. Lepas tu, siap. Anda dah boleh mula dapatkan jadual siraman khas untuk ladang anda. Jadi, persoalannya sekarang bukan lagi boleh ke kita bertani dengan lebih pintar, tapi bila kita nak mula. Dengan alat macam Sims, masa depan pertanian yang cekap dan lestari tu dah ada depan mata. Semuanya di hujung jari. Jadi, bagi yang berminat, jangan tunggu lagi. Inilah masanya untuk jadi sebahagian daripada revolusi pertanian digital Malaysia.